Kamu nikah masih mengandung tu sah atau tidak? Situlah soalan dia. Kalau nikah sudah sah, tak perlu nikah lagi. Okey, dalam mazhab 4, dengar baik-baik. Kita ada 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. 2 mazhab mengatakan perkahwinan ketika mengandung tidak sah, iaitu mazhab Maliki dan Hambali. Mazhab Maliki, orang Tunisia, orang Algeria, orang Morocco. Okey, tidak sah kahwin dengan perempuan yang hamil zina. Faham? Tak ada suami, tak sah. Okey. Mazhab Hambali termasuk orang Saudi, orang Bahrain, orang Oman. Okey? Tak sah. Yang kata sah nikah dengan perempuan yang mengandung zina tadi, 2 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Ingat tak? Jelas. Jadi tak payah bala-bala. Okey? Yang kata sah nikah mengandung anak zina ialah mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Yang kata tak sah, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Okey, jelas. Okey, kita mazhab Syafi'i, hukumnya sah. Bila sudah sah nikah, tidak perlu nikah lagi.